我就幾點喎？Isu serangan terhadap kediaman Cikgu Chandra nampaknya belum berakhir jika sebelum ini rumahnya dilaporkan diserang oleh beberapa individu bertopeng yang memecahkan cermin tingkap dan merosakkan kenderaan. Perkembangan terbaru menunjukkan keadaan menjadi lebih serius apabila 3 buah kereta miliknya pula dibakar pada awal pagi. Menurut perkongsian yang dibuat oleh pendakwa bebas Firdaus Wong Wai Hong di Tres, kejadian pembakaran tersebut berlaku sekitar jam 3 pagi pada hari Selasa. Ketiga-tiga kereta yang berada di kawasan rumah mangsa dilaporkan dibakar oleh sekumpulan lelaki yang tidak dikenali. Wujud pihak bomba dan polis tiba dengan cepat untuk memadamkan kebakaran serta mengawal keadaan daripada menjadi lebih buruk. Insiden ini berlaku hanya beberapa jam selepas kejadian sebelumnya, di mana sekumpulan lelaki bertopeng dan bersenjatakan parang didakwa cuba menyerang kediaman mangsa dengan memecahkan cermin kereta serta tingkap rumah. Situasi ini menimbulkan kebimbangan kerana serangan tersebut dilihat berlaku secara berterusan dan berisiko membahayakan keselamatan penghuni rumah. Menurut Firdaus Wong, Cikgu Chandra telah menghubunginya sekitar jam 5.30 pagi bagi memaklumkan bahawa pihak polis kini sedang mengawal kawasan sekitar rumahnya bagi memastikan keselamatan keluarga mangsa terjamin. Beliau juga menyuruh agar pihak yang terlibat dalam kejadian ini diambil tindakan segera. Tegasnya, tindakan ekstrim seperti ini tidak boleh dibiarkan kerana ia boleh mencetuskan ketegangan yang lebih besar jika tidak ditangani dengan tegas oleh pihak berkuasa. Pada masa sama, beliau meminta orang ramai memberi ruang kepada pihak polis menjalankan siasatan secara profesional. Menurutnya, operasi yang sedang dijalankan berkemungkinan bertujuan mengesan bukan sahaja pelaku tetapi juga dalang dan pihak yang menghasut di sebalik kejadian ini. Kes ini turut mengingatkan masyarakat bahawa keselamatan komuniti perlu dipelihara bersama. Sebarang bentuk keganasan, serangan atau cubaan mencederakan individu lain tidak boleh diterima dalam negara yang berlandaskan undang-undang. Pada masa ini, siasatan masih berjalan dan orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi hingga pihak berkuasa mengeluarkan kenyataan rasmi mengenai perkembangan kes ini. Syuk Hobbies gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies YouTube channel.